Hi morning guys. Okey, sekarang kita berada di Taman Kirara, Puchong, Selangor. Okey, jam Selamat pagi ya. Pukul 12 suku kita berada di Puchong. Okey, let's jom kita nak tunjuk sikit rumah ni. Tapi color dia tu cantik lah. Color dia cantik, bercolor pink dan juga color hijau. Okey. Nak tengok let's jom kita tunjuk dalam ni. Oh, sampai ni abang ni pun tak tidur lagi nak tengok bola. Tengok bola bang? Tengok bola Oh. Perancis lawan Morocco. Morocco ke Perancis malam ni bang? Morocco Oh, abang sokong Morocco. Okey, ni kabinet dia. Kita buat custom dekat bawah ni supaya ada microwave bawah ni. Built-in dekat sini. So dia nampak lebih unik bila duduk bawah ni. Tapi kadang-kadang orang tak nak letak dekat bawah ni disebabkan mungkin umur lah, faktor umur. Bila dah usia meningkat, tak sesuai lah letak bawah macam ni. Usia muda, okey. Disebabkan kita kena mencangkung lah. Okay. So kompartmen dia macam ni lah. Dekat bawah ada chef. Lepas tu sini ada sinki. So dekat sini ada drawer. Tapi color dia ni cantik. Sebab yang ni color terbaru 2026 untuk yang ni. Color dia soft macam tu. Okay. So dekat atas ni menggunakan color pink lah. Color pink. Lepas tu ada kompartmen di bahagian atas ni. Okay. So yang mana nak buat macam ni pun boleh. Atas saja, bawah saja. Besar ni, besar tu tak kisah. Kita tak select. Kita bukan ambil job satu rumah, yang 2 biji rumah, yang wow-wow saja. Untuk job kecil-kecilan ke, job tak kisah amount berapa, korang boleh sahaja Roger sebab kita cover seluruh Semenanjung Malaysia. Tak kisah area mana, okey. Yang mana nak apa ni? Ready made ataupun orang panggil apa tu? Yang orang buat event tu. Tak ingat? Yang orang buat event tu kan. Okay. So korang hantar je design dekat Boss RK. Tak kisah design macam mana, kita boleh custom. Siap ada nama lagi. Contohnya Radio Perfume ke, apa lagi kita boleh buat. Semua boleh buat lah, bola bintang ke apa semua. Korang request saja, bagi design dekat kita, kita terus custom benda tu. Okay? Tak kisah korang area mana. Okay. Let's jom. So, beres bang? Beres? Okay. Abang pun senyum. Beres. Steady. Terima kasih bang. Okay. Baik. Layan bola malam ni.